Selamat kembali untuk part ketiga misteri Kelly's Castle ini. Ini adalah part terakhir untuk edisi Kelly's Castle. Adakah seni bina istana ini begitu unik? Tidak, kerana ada beberapa bangunan lain hampir mirip istana ini. Jika ada yang patut mendapat pujian, mungkin buruh India yang diimport William, yang terpaksa menarik beberapa MacGyvers untuk menyelesaikan tugas. Seperti mungkin, simen batu bata telur itik. Kelly's Castle juga dirujuk sebagai Istana Agnes, kerana isterinya lah yang menghulurkan sebahagian besar wang untuk mendapatkan projek impian seni bina itu, bukannya William seperti yang dikatakan. Wow, hebat ceritanya kan? Dalam usaha untuk menjejak garis masa William Kelly Smith yang konsisten, dan kisah Istana Kelly masih meninggalkan saya dengan beberapa soalan. Tetapi, ia merupakan satu kajian yang menarik. Sekarang, saya sangat teringin nak tahu pasal penemuan terowong tersembunyi yang ditemui di ladang dan terowong melarikan diri tersembunyi di belakang tangga. Mengapakah William Kelly Smith begitu melindungi keluarganya sehinggakan dia terfikir untuk menambah perkara sedemikian? Apa yang dia takutkan? Kita mungkin tidak akan mengetahuinya. Tetapi firasat kita ialah, ia mungkin juga ada kaitan dengan beberapa kegagalan perniagaan William. William ialah seorang engineer dari keluarga peladang miskin yang dikatakan menggunakan wang isterinya yang kaya. Beliau juga dikatakan gemar untuk menunjukkan dirinya sebagai golongan elit. Dia seorang yang mempunyai impian besar menjadi golongan elit, tetapi tidak pandai menguruskan wang. Ada yang mengatakan, Agnes bukan tunangnya di Scotland, tetapi dia terjumpanya di Penang. Dalam masa setahun saja, mereka berkahwin. Adakah William menyintai hati atau wang isterinya? Plat dinding yang menyebut marmer Itali yang diimport untuk dapur, saya tidak dapat mengelak daripada membayangkan William Kelly Smith sebagai seorang penjajah yang gemar untuk menarik perhatian orang lain. Dan mengapakah seseorang yang mempunyai akses ke kuari marmer perak sendiri merasakan keperluan untuk mengimport marmer dari negara lain? Perlukah ada orang gaji seramai ini hanya untuk 4 orang ahli keluarga William? Semuanya ini menimbulkan tanda tanya bahawa, adakah istana impian William ini untuk menunjukkan cinta kepada isterinya, atau semata-mata untuk glamour sebagai golongan elit Scotland membuktikan diri di kalangan orang-orang British di Malaya? Kenapa isteri William hanya menjual istana ini saja, bukan harta tersembunyi di dalam istana ini? Timbul tanda tanya, sama ada isterinya mungkin telah lama balik ke negaranya dan tidak mengetahui pasal harta di dalam istana. Mengapa tiada usaha daripada pihak pengurusan untuk menyiapkan istana ini berdasarkan floor map dan lakaran grafik? Kenapa tiada bilik AV atau papan elektronik mengenai sejarah Kelly's Castle di sekitar istana? Mungkin pihak pengurusan Kelly's Castle boleh mempertimbangkan untuk menjadikan tempat ini ditukar menjadi B&B eksklusif, supaya dewan boleh dipenuhi dengan keceriaan dengan bilik untuk tidur malam dan makan pagi, disertakan dengan pemandangan estet yang kehijauan. Mungkin dengan cara ini, roh William akan tenang, kerana impian untuk menjadikan istana ini untuk kerajaan orang ramai, akhirnya menjadi kenyataan.
Walau apa-apa pun, selamat datang ke Kelly's Castle. Rumah ini juga pernah digunakan dalam filem tahun 1999 iaitu filem Anna and the King, tahun 2000 filem Skyline Cruises dan Munafik 2. Adakah berbaloi perjalanan untuk melawat Istana Lama yang belum selesai ini, yang sebelum ini dimiliki oleh warga Scotland yang misteri, William Kelly Smith. Istana Kelly mungkin lebih terkenal daripada lelaki itu sendiri, tetapi itulah yang berlaku apabila tempat itu ditinggalkan selama 80 tahun lebih. Peminat seni bina dan sejarah pasti akan mendapati ia berbaloi. Tetapi, sepintas lalu, pengaruh dan kawalan kolonial lama juga merupakan peringatan lembut kepada rakyat Malaysia tentang sejauh mana negara ini telah melangkah maju. Sungguh menyedihkan, tempat itu tidak dijaga rapi, kerana walaupun ia cantik dengan cara uniknya, ia agak berbahaya, kerana kita tidak tahu bila sesuatu akan jatuh di atas kepala kita, atau jatuh dari bawah kaki kita. Pihak pengurusan mungkin perlu fokus kepada aspek keselamatan pengunjung dan istana ini sendiri. Ia juga menyedihkan kerana sebarang maklumat perlu diperoleh daripada salinan fotostat yang pudar yang ditampal di beberapa tempat. Inilah sebabnya, mengapa sesetengah orang patah balik sejurus selepas memasuki istana. Tetapi, lihat lebih dalam, dengar bisikan angin sepoi-sepoi, dan anda dapat merasakan diri anda kembali ke masa lalu. Nampaknya, apa sahaja yang William Kelly lakukan sama ada betul atau salah, memorinya akan pudar, seperti maklumat salinan fotostat di istana ini. Walau apa pun, istana separuh siap ini seakan-akan masih lagi menunggu kepulangan tuan rumahnya untuk menyiapkan baki pembinaan yang telah lama tergendala.